Jangan lupa sahabat, like, komen dan subscribe. Tonton video saya sampai habis. Assalamualaikum sahabat semua. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Semoga kita sentiasa sihat, diberkati Allah dan dilimpahkan rezeki seluas-luas lautan. Hai sahabat semua, semoga sahabat semua sihat-sihat selalu. Hari ini saya nak share dengan sahabat semua, kenapa kalau kita siram air, tanah semua terkeluar. Kita kena tahu cara untuk kita semai anak pokok ataupun tanam pokok. Kita kena tahu dia punya sukatan untuk tanah tu. Dekat pasu tu dia dah ada dia punya garisan untuk sukatan tanah. Sebab kita tak perlu sampai penuh melimpah sangat. Sebab okey, ada juga yang taruh di atas tanah tu, taruh batu-batu ataupun sabut-sabut kelapa. Kalau sahabat rasa okey, sahabat boleh guna macam tu, tak ada hama ataupun tak merosakkan bahagian dalam tanah tu, sahabat teruskan aja. Ikut pada sahabat nak pakai apa. Macam saya akan bagi pendapat saya yang biasa saya gunakan. Okey, tapi kalau untuk kita nak tanam pokok, dia ada bahagian tempat yang kita perlu isi tanah, ikut kepada situ. Tapi kalau saya akan ikut kepada pasu situ, tapi di bahagian bawah garisan. Jom saya nak tunjukkan. Okey, ini semua tanaman saya. Okey, saya nak tunjukkan. Sebab apa saya nak tunjukkan? Biar tanah tu tak melimpah bila kita siram. Sebab dekat pasu tu pun dah ada garisan untuk kita ikut dia punya garisan dekat situ. Jadi media tanah jangan lebih dari garisan tersebut. Mengelakkan bila kita siram tu nanti dia punya tanah tu terkeluar. Kita dah baja tu, nanti baja tu terkeluar. Kita elakkan. Okey, dekat sini saya nak tunjukkan. Okey. Nampak ya? Okey, media tanah ni dia sepatutnya di bahagian di bahagian sini tu dia ada garisan. Okey, garisan tu kalau boleh di bahagian bawah. Okey, di bahagian bawah ni, bawah garisan ni, ataupun cukup agak ni, cukup untuk kita media tanah yang betul. Jangan sampai tanah tu memenuhi pasu. Okey, ngam-ngam untuk pasu, tak boleh. Kalau saya akan macam ni. Tak pernah ada masalah bila kita siram tu tanah terkeluar, tanah jadi sikit. Bila kita baja tu baja terkeluar. Okey, saya akan buat macam ni. Bila kita buat macam ni, insya-Allah dia tak akan terkeluar bila kita siram. Nampak? Lepas tu dia punya, kalau saya tak akan tutup sampai separuh batang pokok ini. Sebab ada customer saya, dia cakap dia akan tanam separuh batang pokok. Tak boleh. Kalau boleh kita lebihkan sikit dari akar ataupun lebihkan sikit dari ubi. Kita lebihkan sedikit sahaja, biar akar saja yang duduk di dalam, batang pokok duduk di luar. Lebih bagus sebab mengelakkan dari batang busuk akar. Saya buat macam ni, dia tak akan terkeluar dari pasu bila kita siram. Baja pun sama. Kalau kita baja tu kena berjaga-jaga. Kita gembur-gemburkan tanah dulu. Lepas tu kita baja dan terus kita siram. Selepas baja kena terus siram. Okey, memang saya punya tanah tak akan penuh dari pasu. Sebab bila penuh, bila kita nak siram,
tanah akan terkeluar. Itu yang saya nak share dengan sahabat semua. Untuk tanah, kita perlu pakai tanah yang poros. Kurangkan media tanah, lebihkan bahan-bahan kering ataupun bahan-bahan poros. Okey, itu je yang saya nak share dengan sahabat semua. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi di next video akan datang.